Konnichiwa, hari ni saya nak bawa korang pergi makan dekat Maruki Ramen. Ya, dia orang tengah adakan grand opening dekat area Mall Shah Alam. So ikut saya. Kalau korang nak makan ramen yang halal yang dibawa import khas daripada Japan, inilah tempatnya. First snack starter yang kami try ialah edamame, ebi tempura, takoyaki dan juga fried chicken gyoza. Tekstur takoyaki ni sangat lembut dan juga sedap. Aku suka juga ebi tempura ni. Korang tengok tu, coating dia nipis tapi crispy gila. Ini yang dinantikan signature Wagyu ramen. Kat sini ada menu kara dan juga soyu. Untuk kara, supnya lebih spicy dan berkrim. Didatangi dengan mie, telur, ayam, seaweed dan juga daging Wagyu yang lembut di lidah. Manakala soyu pula, supnya lebih terasa original, agak sedikit pekat, berkrim, umami dan bahan-bahan yang lain tu dalam mangkuk tu sama je. Mie dalam hidangan ini adalah homemade tau dan dimasak dengan style kulineri Jepun. Rata-rata penggemar hidangan makanan Jepun sangat berpuas hati dengan menu ni. Diorang juga kata hidangan ni sama seperti di Jepun. Saya tak pernah pergi Jepun, so saya tak tahulah macam mana rasa kesedapan kara dan juga soyu dekat sana.